Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Peter Chaklamoski, dilaporkan telah menarik minat sebuah kelab yang beraksi di England. Adakah bakal tinggalkan Harimau Malaya? Kabar angin tersebut menjadi perhatian setelah wakil media di England mula mengaitkan nama Peter Chaklamoski sebagai salah satu calon untuk melatih Salford City yang dimiliki oleh David Beckham dan Gary Neville. Laporan itu mula tular dan dipetik oleh laman terkemuka seperti TalkSport. Malah laman sesawang Salford City turut memuat naik berita tersebut dengan melihat jurulatih negara itu berpotensi untuk mengikuti jejak senior beliau Ange Postecoglou ke England. Perkara itu secara tidak langsung mencetuskan perdebatan dalam kalangan peminat bola sepak tempatan mengenai masa depan Chaklamoski bersama skuad kebangsaan. Malah ada yang mengaitkan perkara itu dengan keputusan Harimau Malaya yang tidak mengadakan sebarang aksi antarabangsa pada awal Jun lalu dan Chaklamoski tidak mengemudi cabaran Malaysia pada saingan Piala Hyundai AFF yang dijadual berlangsung bulan depan. Untuk rekod, ini bukanlah kali pertama nama Peter Chaklamoski dikaitkan ke pasukan lain. Beliau pernah menarik minat kelab-kelab dari China serta Jepun sebelum ini untuk mendapatkan khidmatnya. Adakah Peter Chaklamoski bakal pergi meninggalkan skuad Harimau Malaya untuk sertai kelab England? Sama-sama kita nantikan.